Hello guys, welcome back to Syafiqah Rafi'i channel. Hampa kena tengok title ni. Aku nak unboxing barang from G Milan guys. G Milan, ya Allah, banyaknya barang dia. Sekarang aku nak racun hampa. So, the first one. Tengok barang ada banyak, sumpah banyak. The first one is this. See? C Buckthorn Gluta Whitening Lazy Cream. And dia memang khas. So lazy. See? Kenapa begitu? Mungkin dia dicipta khas untuk perempuan yang pemalas seperti saya. See? Jom kita try. First, dia lazy cream. Yang ni macam contoh kita nak pergi keluar tapi malas nak siap, malas nak make up, kita boleh pakai benda ni. See? Dia fast brightening, deep moisturizing and lasting whitening. Dia takkan keringkan kulit. Nampak? Dia brightenkan apa punya kulit. So, kalau malas sangat nak pergi pasar, beli grocery, boleh pakai benda ni. And also pakai lipstick, pakai apa? Pakai apa nama? Mascara. Oh yeah, mascara. Thank you. Okay. Sini. Harga dia pun murah gila. Tapi I got it for free je. Dia bagi aku 2. Dekat apps lagi satu tu aku promote dalam benda ni kan. Apps ni aku just nak buat unboxing. Dia bagi lagi satu. See? Ini ada berapa tau? Dia ada C Buckthorn Glutathione, obviously for brightening lah kan. And then dia 30 gram. So I got this one. Kenapa nak beli? Klik link dekat bawah. Okay. Jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli. Aku tak nak tunjuk yang ni lagi. Aku nak tunjuk lain dulu. And then, tengok ni. Ada benda colour pink. Dulu masa aku kecil, aku tak suka colour pink. Tapi entahlah, bila dah besar ni, aku macam colour pink macam, comel. See? Comel kau. Sumpah aku tak tahu G Milan ada produk-produk ni. Setelah aku mendapat ni semua, aku macam, sejak bila dia ada benda ni? Ini nama dia Durvilia Polypeptide Restoring Lazy Cream. So long. And everything is lazy cream. Yang ni aku dah pernah pakai untuk macam kalau aku dah keluar malam tapi aku malas nak make up. Sebab malas nak pakai cushion bagai. Aku just pakai lazy cream ni. Dia sangat rich cream. See? Tak nampak kan? Nampak? Dia sangatlah rich cream. What I mean by that is that. Tadi kan nampak macam tu je kan? Tengok ni. Aku pakai sikit je lah tak? Dia sangatlah untuk orang yang sangat extra pemalas. Nampak? You can see the difference. Ini macam nipis sikit, ini macam tebal sikit. Dia memang untuk orang yang malas nak bersiap. Means, tengok aku dari sini, cantik dah. It's a lazy cream. Dia bukannya sunscreen. And then fast brightening, 8 times repairing and also 8 times whitening. See? Cantik gila mat. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia sangat cantik. Bau pun wangi. Bau macam, aku tak tahu bau apa, tapi dia bukan fragrance yang teruk-teruk. Dia bau macam bunga. I don't know. Tapi sangat recommended untuk orang yang pemalas macam aku. Maaf cakap. Kadang-kadang kalau abah aku ajak keluar nak isi minyak kan, aku malas nak siap, aku pakai je benda ni. In less than 1 minute, siap. Tak naklah nanti selalu kalau nak keluar mesti akan jumpa orang.
yang kita kenal. Bila cantik, tak ada pula nak jumpa orang. Tak faham aku. Sabar jap. Dia nak buat video lah, ada mesej. Dia tak buat video, tak ada mesej. Alah comel. Merap dengan Ashu. Merap dengan Ashu. Macam aku dulu. Tapi itu bukan anak buah aku. Itu anak buah dia. Aish. And then the next one. Cuba tengok, aku dah ada 3 barang dah. Sekejap, aku nak add benda ni boleh tak? Sebab aku beli ring light ni kan, dia macam tak function. Baik aku pakai ring light aku ni. Lagi function. Tapi tak tahu nak letak kat mana je. Pakai sini boleh. Kalau jatuh macam mana? Aku tak tahu nak letak mana. Sabar jap. Oh, ni boleh. Yes, like that. Okay. So far so good. So far so good. Sekarang tadi dah bagi ni. Dah bagi ni juga. Sama je kan? Wih, ni tak sama weh. So banyak. Sekejap, aku rasa macam ada. Banyak weh. And then ni pula. Ini Glad Reading Pearl Peptide Brightening Sunscreen SPF 50 plus PA from G Milan again. Tak nampak G Milan. Sumpah banyak. Tolonglah belikan beg kuning aku Sumpah banyak. Video aku beratur. Tak buat. Rasa beg G Milan ni tak kejan. Aku tahu muka aku terlalu banyak produk. Tapi bau macam lotion Nivea. Nyam sis. Muka aku dah macam hantu Cina dah. Macam ni ke jadi perempuan misali? Kena pakai sunscreen. Aku bukan manusia yang pakai sunscreen. Tapi bila dah dapat produk-produk gini, terpaksa lah gue pakai sunscreen. Ya dek, kenapa? Tag mana? Tak ada kat akak. Oh. Janganlah nak cari tag. Dia ada long lasting protection, mild brightening. So dia tak ada white cast. Memang tak ada white cast. See? Sangat soft weh. I don't know how to tell you guys that every product yang G Milan sangat bagus. Harga dia pun mesra poket. Ini more to buka and review lah And then we got Sea Buckthorn Gluta Whitening Lazy Cream. Oh, ini yang tadi tu. Maaf, banyak sangat. Lepas tu ada ni. And also this one. Oh my god. Oh my god. I got Black Truffle BHA High Cover Cushion Code Ivory. And also Black Truffle Zinc PCA Antioxidant Air Cushion Code Ivory. Aku dah pernah try yang hitam. Yang hitam ni dia more to macam nak pakai basic makeup. Nak pergi kerja, nak pergi keluar dengan kawan, nak pergi dating. Dating takut, dating pakai yang colour pink. Nak pergi macam-macam lah kalau korang nak letak dalam beg sembayang ke apa kan. Yang ni dia more to high coverage. Macam nak pergi kenduri, event, dinner, boleh pakai ni. Sumpah dia sangatlah high coverage compared to this one. This one light makeup. This one high coverage. Suara aku dah tak ada geng. Suara aku dah tak ada. Sekarang kita swatch sebelah-sebelah, okay? Comes like this. And then sorry lah, ada apa, cap-cap jari. Aku dah pernah pakai. And then dia macam gini.
Nampak premium ya. Oh. See. Lepas tu dia ada bagi ni juga untuk powder. Dalam ni ada powder. Tapi aku dah pernah pakai sebelum aku review ni. Sekarang kita cuba pakai dia macam gini. Macam mana aku nak tunjuk ni? Macam tu lah. Lepas tu kita pakai kat sebelah. Sebelah ni kita pakai colour pink. Okay. See. Sumpah dia sangatlah cover and dia memang colour kulit aku. Kalau hampa pakai produk Skitty warna apa aku dah lama tak pakai Skitty. Yang medium. I mean ivory ke? Ivory. Kalau Glad to Glow pakai Praline, boleh pakai ni kod ivory. Kod G9 ivory. Dia tak gelap. Dan dia tak cerah. Nanti kalau dah oxidize kan dia macam gelap kan. Tapi ni okey. Actually aku Glad to Glow aku dah tukar jadi buttercream. Praline dia gelap untuk kulit aku. Sekarang kita nak ratakan. Alhamdulillah lah guys. She finally a content creator part time now. Tapi banyak sangat pula produknya. Bukan tak bersyukur, tapi tak ada masa. Doakanlah Syafiqah guys, supaya dia bersemangat untuk buat. Masalahnya video suara pun tak ada. See, ini aku punya warna hitam punya ni. See, cantik kan? Lebih clear, lebih smooth. Dia cover segala dark circle aku, segala burn di muka. Nampak? Kanan tak ada. Nampak? Kanan masih macam macam gitulah ceritanya. Nampak kanan. Nampak kiri. Ni pakai ni. Dia satu kali swipe. Kanan tak pakai lagi. Sekarang aku nak tunjuk dia punya apa namanya. Ni. Dia punya powder. Sumpah aku tak ada suara. Powder dia. Tengok Nampak? Dia bagi efek blurry. So benda tu lekat kat kita punya muka. Yang ni setting powder. See? Muka aku nampak putih sikit sebab aku pakai tudung hitam. You see the difference guys? Nampak macam pakai filter kan? Tapi aku tak pakai filter. Mak cakap malas nak edit. Nampak tak? Cantik doh. Oh, please buy this one. If you want to macam simple, you can buy this one. Code Ivory from Cimilan. Sekarang kita nak cuba yang color pink. Ini untuk YouTube saya. Sebab TikTok nantilah saya kena ambil mood. Nak buka ni pun susah guys. Curi SIM card ke? Nak letak SIM card tak boleh. Sungguh susahnya nak buka benda ni. And then you go high coverage cushion. And it's a pink! Oh my god! Suddenly I love pink.
Padahal dulu tak suka pink. Tengok pink dia guys, sangatlah Barbie. Macam lagu Barbie? I don't know. Macam lagu Barbie. Oh my god. Tanya adik lelaki, memang adik lelaki tak tahulah. Oh, dia bagi ni. Oh, yang ni comel pula, ada pemegang. Tadi tak ada pemegang pun. See? Ini 2 darjat. Antara 2 darjat. Dia ada, betul tu. So dia ada ni, ada setting powder. Dan dia ni cantik sikit lah. Mungkin yang hitam tu itu dia lama kot. Dan this one kita buka. Nak buka pun susah. Ini kod yang sama, tapi berbeza warna. Oh my god, I'm so scared. This is too much. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Dia sangatlah tebal. Dia sangat high coverage. Dia kena menutupi segala kecelakaan di sini. Kenapa? Nak keluar. Oh, keluarlah. Tadi masuk medik. Uish, dia boleh cover under eyes tu. Oh my god. Uish, bapa. Yang ni boleh nampak lagi. Yang ni hilang terus, Mat. Tak payah pakai concealer. Gila ke apa? Uish. Sumpah. Wow. Sumpah nak pergi kenduri pakai ni. Oh my god. Dengan harga yang murah, aku boleh dapat look yang mahal. Oh my god. Sumpah. Ish. Bagus saja Milan ni. Kenapa sebelum ni aku tak tahu? Aku sama dia beli produk lain. Oh my god. Boleh ke, Dik? Sekarang kita try setting. Kenapa ada gelap? Wow. So cantik. Macam itik. Oh my god. Ada nak gelap ke? Sumpah best. Macam letak filter. Oh my god, cantik nak mampus. Cantik Kak Arash. Cakap cantik. Cantik, cantik, cantik. Ush, bapa halus mulus duk. Oh. Wow. Yang ni cantik nak mampus. Yang ni macam biasa je. Yang ni cantik nak mampus sebelah ni. Sini ha. Memang nak pergi klinik. Memang nak pergi kenduri pakai yang ni guys. Cantik nak mampus ni. Yang ni cantik biasa je. Cantik juga. Tapi ni cantik nak mampus. Dalam colour pink. Arash pun suka. Arash pun nak pakai. Ada lelaki. Beli sendiri lah. Baru boleh nampak. Lepas ni kita make up Arash pula. Okay? Oh gila lah kan. Lepas tu sekejap, saya tengah mencari saya punya makeup bekem. Di manakah? Sini. Dah lalang tu guys. Marilah kita. Tada! Let to glow. Yang ni pun boleh beli dekat beg kuning guys. Yang ni pun skin tint yang function. Kalau nak tunjuk dekat Arash, komen dekat bawah, okay? Nanti saya make up Arash. Sumpah banyak weh, tolonglah. Tak boleh tu. Tolong lah. Yang ni pun semua ni. Aku kata kena letak dalam parcel tu ni.
baru guys. Lumisi LMS. Dapat free dia punya refill. See? Baru tengok TikTok I lah guys. Woi, kau kenapa? Nanti kita main makeup pula. Sekarang kita Jimmy Line dulu. Kalau rajin saya buat video makeup pula Kalau rajin lah. Sekarang kita rajin sikit je. Jom kita try pakai ni. Macam out of content aku dah. Boleh ke Farish? Kenapa tak boleh? Tak ada data. Apa dah top up kan? Abang kata tak. Abang kata dah tepat tapi tak ada. Boleh check ke tak? Tak boleh. Semua boleh. Sangkut. Tadi bukan kata boleh buka YouTube dengan TikTok. Tak boleh. I'm done. And then we go to kita pakai mascara ini daripada 1 Minute Miracle. First kita ketik ni Lepas tu kita pakai 1 Minute Miracle mascara ni. See? Kenapa sangat boleh letak dua? Tak. Aku malas-malas ni guys. Sebab sekarang dah pukul 10 lebih dah. Tak tahulah apa aku buat sekarang ni. Nak make up adik perempuan umur 8. Salah. Last. Adik last lelaki. Tak boleh nak make up dah. Make up seorang-seorang je. Nak make up lagi seorang. Member tak ada mood nak masuk YouTube lagi. Macam tu lah guys. Adik nak make up ke? Okay lah guys. Tu je guys. Apa? Tengok kakak ya. That's all for me guys. Ini barang aku dah. Aku yang tak ada outro dah sekarang. Outro aku semua simple je. Okay lah guys, tu je. Thank you for watching my YouTube channel. Dan jumpa lagi di next channel kita makeup Arash. Okay? Bye. Tak ada. Kita jumpa lagi di next channel. Next YouTube video. Dari saya. Nama apa? Yes. Syafiqah Rafiq. Bye. Don't forget to YouTube channel. tu boleh? Okay dah guys, tu je video kali ni. Nanti kita akan buat next video lagi. Memang agak hambar sebab aku just unboxing and review. Dan aku tak tahu buat apa-apa dekat muka aku ni. Lepas tu ada gangguan daripada Arash lagi. Kalau korang nak beli, boleh beli dekat link kat bawah. Okay? Bye.